الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang berusaha barisan ayatan kuasa surau, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat menyambung pengajian kita, dan kita masih lagi dalam bab aliran pemikiran semasa, dan kita masuk berkenaan dengan Islam liberal. Kalau sebelum ni kita membicarakan tentang Kristian dan ancaman Kristian. Dia Kristian dan ancaman Kristian ni artinya orang luar yang bukan dalam golongan kita. Tetapi tuan-tuan, apabila kita menyebut berkenaan dengan Islam liberal, mereka ini adalah orang Islam yang sebangsa dengan kita, bercakap dengan lidah kita, tetapi mereka mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Islam, kerana otak mereka telah mendapat pendidikan dan cara berfikir bukan seperti mana cara fikir yang dikehendaki oleh Islam. Antaranya ialah tuan-tuan, sifat ta'assub mereka kepada sumber ilmu. Untuk makluman tuan-tuan, apakah sumber ilmu bagi orang Islam? Saya tanya, biasa saya juga kena jawab. Siapa suruh tanya? Bagi tahu awal-awal, boleh juga study ke tak? Jawapannya, sumber utama ilmu bagi orang Islam tidak lain tidak bukan adalah wahyu Allah, ataupun kita sebut Al-Quranul Karim. Itu sumber kita yang pertama. Sumber kita yang kedua, sumber ilmu kita yang kedua ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan dan ikutan kepada kita zahir dan batin. Tetapi bagi golongan barat, wahyu, kitab suci, apa pun Nabi, mereka tak ambil itu sebagai sumber ilmu mereka. Sumber ilmu mereka ialah apa yang ada di balik tengkorak mereka ni, iaitu, minta maaf cakap, kepala otak mereka. Ataupun kita sebut pemikiran mereka, apa yang mereka fikir, itulah sumber ilmu mereka. Dan bagi mereka semua perkara ini mestilah boleh diukur, sama ada menggunakan kayu ukur sains ke, ataupun fizik ke, ataupun matematik ke, sebagai contoh. Bagi mereka ilmu ini contohnya bumi, ada jaraknya, ada keluasannya, ada beratnya. Kenapa? Boleh ditimbang, boleh diukur dengan kayu pengukur. Tapi pada perkara-perkara yang tidak boleh diukur, mereka tak boleh terima. Contoh, malaikat. Nak ukur macam mana? Berapa orang malaikat yang ada dalam ni? Cuba tuan-tuan kira. Tuan-tuan nampak? Kalau nampak, kita minta maaf banyak-banyak dengan orang tu. Udah tak lama dah tu. Tak boleh diukur. Jadi pada mereka tak ada. Malaikat tak ada. Dia bohong je kata mereka. Dosa. Boleh ukur dosa. Kita kata dosa besar. Besar mana dosa tu? Jadi Islam liberal ni mengikut falsafah orang barat. Apa yang tak boleh diukur, apa yang tak nampak, maka itu tidak menjadi ilmu pada kita. Sedangkan orang Islam, kepala ilmu, sumber ilmu dia adalah Al-Quranul Karim, yang tak boleh dinafikan
apatah lagi kalau kita ada perasaan curiga atau was-was. Sebab Al-Quran awal lagi dah bagi tahu kan, Zalikal kitabu la raiba fih. Ini, itu. Zalika tu maksud itu. Itulah kitab. La raiba. Tidak ada keraguan padanya. Hudan sebagai petunjuk. Tunjuk di mana? Tunjuk di dunia, tunjuk di akhirat. Bagi orang yang bertakwa. Bila bersebut takwa, mesti orang Islam. Orang kafir ada bertakwa. Oi, dia ni kafir tapi dia ni kuat takwanya. Celah mana tu? Ya, tak jadi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sumber ilmu kita adalah Al-Quranul Karim. Ya. Mesti dan wajib kita yakini. Apa hukum kalau kita ragu? Ya. Kalau kita was-was lah. Bukan semua. Satu je ayat kita was-was. Apa hukumnya? Hukumnya ialah kafir. Hukumnya jadi murtad. Ya. Hukumnya jadilah ahli neraka selama-lamanya. Itu dia. Tapi orang Islam liberal ni, mereka tak terima Al-Quran ni. Terima Al-Quran tapi bukan sebagai panduan utama, dan mereka boleh mengambil ketika mana mereka nak dan tinggal ketika mana mereka tak mahu. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, oleh kerana Al-Quran ini sebagai sumber ilmu kepada kita, maka ulama-ulama dahulu telah pun membuat disiplin-disiplin untuk memahami Al-Quran. Ya. Ada aturan cara nak memahami Al-Quran. Sebagaimana kalau orang buka peta, ya, peta topografi tu kan, ya, kalau buka peta tu kan ada kejap melengkor, kecil, melengkor lagi, besar, kecil, sengit sikit, ya. Jadi kalau orang yang tak tahu tapi dia buat tahu, ya, maka dia akan melalui kawasan yang huru hara jadi. Tapi kalau orang yang tahu, yang ada ilmu membaca peta ni, maka dia tahu di mana kawasan yang sempit, mana kawasan berbukit, mana tanah lapang, dia tahu. Begitulah juga dengan Al-Quran ini. Bagi orang-orang Islam yang bersifat liberal ini, mereka tolak cara susun gaduh yang telah ulama silam aturkan dulu. Contohnya, antara pertama sekali ulama dulu bagi tahu, nak tahu Al-Quran ni mesti kena faham dan tahu bahasa Arab. Ini paling basic, paling mudah sekali. Kalau baca tak faham, tiba-tiba dia bawa keluar hukum, macam mana? Contoh, saya bawa satu contoh. Ya. Ayat Al-Quran, surah Al-Ma'un, kita selalu baca. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka itu lalai dari sembahyang. Apa maksudnya situ? Ya. Adakah maksudnya orang yang sembahyang tapi tengah sembahyang tu dia merawang-rawang, merewang-rewang ya? Merewang-rewang kepalanya. Kalau dia lapar, mulalah dia mereka-reka. Balik ni kalau ada nasi, ya, buat nasi goreng, ada telur dadar pun sedap juga dalam kepala dia.
Ya. Kalau yang belum ambil duit lagi, dia mula ngira, apa ketinggian duit dalam bank tu? Kerang cucuk-cucuk kerang tak ada. Bagi yang sakit, kira balik nak makan ubat. Ya. Jadi merewang-rewang kepada kita. Adakah itu yang dimaksudkan? Yang hilang kunci mula mencari kunci dalam sembahyang. Bila dah jumpa pada rakaat pertama, mula rasa lama sangat. Lord sembahyang ni, imam ni lama sangat baca ni. Padahal imam tu baca alam tara kaifa fa'ala je pun. Ya. Jadi adakah yang dimaksudkan orang yang masuk ataupun celaka bagi orang yang sembahyang ni, adakah maksudnya dalam sembahyang tu dia merewang, maka itu yang dimaksudkan orang yang lalai? Jadi bila saya tanya macam tadi lah, saya lah kena jawab juga. Ayat Allah Ta'ala sebut alladzina hum an solatihim. Perkataan an itu, yang mana sembahyang, yang mana mereka itu lalai dari sembahyang. Lalai dari, bukan lalai dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang Allah Ta'ala sebut alladzina hum fi solatihim sahun, yang mana mereka itu dalam sembahyangnya tu lalai. Dalam, ini tak, dari sembahyangnya tu lalai. Artinya dia sembahyang tapi kadang-kadang tak sembahyang. Dia sembahyang tapi sembahyangnya qada banyak daripada tunai. Dia sembahyang tapi luar waktu. Itu maksud lalai. Lalai dari mengerjakan sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Kalau lalai dalam sembahyang, neraka semua kita. Maka pentingnya faham perkataan an dan juga fi itu. Itu baru satu bahagian daripada bahagian bahasa Arab. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya, maka bagi orang-orang Islam liberal ini, pemahaman Islam ni ataupun nak faham Al-Quran ni, pandang tengok makna, kemudian dia akan terjemah ikut pada dia saja. Ikut suka hati dia. Itu yang ada dia terjemah, ya, la ikraha fiddin. Dia kata tak ada paksaan dalam agama. Nak semayang boleh, tak semayang pun tak apa, tak boleh paksa orang. Itu bukan tafsirannya. Tafsiran la ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Ya. Tapi bila dah masuk dalam agama Islam, kena paksa sembahyang. Macam kita lah jadi cikgu. Saya cikgu. Dah sign apa semua, isi borang, dah dilantik menjadi guru. Kemudian boleh tak saya kata, saya malas dah nak ngajar hari ni. Ya. Kenapa boleh gitu? Mana boleh paksa-paksa orang ngajar? Ya tak? Suka hatilah. Tak boleh. Bila kita dah masuk jadi profession guru, mesti kita dipaksa untuk mengajar. Jadi tentera gitu juga. Saya malas dah nak kawat. Tak ada, mesti kawat. Kalau tidak, kena denda. Mana boleh paksa orang kawat-kawat ni? Ya, ikut saya lah. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Mana mahu macam tu? Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ya, memahami bahasa Arab ni adalah satu daripada ilmu, selain daripada ilmu-ilmu yang lain untuk faham Al-Quran. Tapi kata ahli ataupun orang Islam liberal ni tak payah faham, ya, tak payah tahu pasal terjemahan. Asalkan tahu makna sikit, boleh dah untuk tafsir Quran ini. Ya, jadi sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mereka tolak susun gaduh disiplin yang telah dibuat oleh ulama dahulu. Itu satu. Dia tolak. Jadi dia pakai apa? Semua pakai kepala dia saja. Yang kedua,
Dia menolak hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam dan juga ilmu. Hadis tak mau pakai. Ya. Hadis ini bagi dia adalah ciptaan ulama. Ya. Kemudian ulama kata itu daripada Nabi. Itu kata-kata ni. Jahat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata hadis ni bukannya daripada Nabi. Dia kata daripada ulama tahun 2 Hijri. Kemudian disandarkan kepada Nabi. Padahal, tuan-tuan, hadis juga adalah sumber ilmu kepada kita. Contoh nak sembahyang. Dalam Al-Quran sebut wa aqimus solah, dirikan sembahyang. Macam mana nak dirikan sembahyang kalau tidak kena rujuk pada hadis Nabi? Ya. Tuan-tuan tahu tak macam mana Nabi tahu sembahyang Zuhur ni 4 rakaat? Siapa ajar? Lepas daripada turunnya peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, besok tu Nabi SAW sembahyang berimamkan Sayyidina Jibril AS depan Kaabah. Nabi berimamkan Jibril. Ya, sahabat yang lain berimamkan Nabi. Tapi nampak tak Jibril? Tak nampak. Jadi kalau tak ada hadis Nabi, kita nak sembahyang macam mana? Itu antara contoh. Sekarang ni mudah lagi satu lagi, kalau kita tak ikut hadis, ya, kita akan ikut kepala kita. Itu yang kita tengok macam-macam nama dah keluar. Nama ni tuan-tuan, nama kita ni kan tuan-tuan, ya. Nabi ajar macam mana nak letak nama. Nama yang paling baik sekali ialah, kata Nabi, Abdullah. Kemudian Abdul Rahman. Ya. Hamba kepada Allah, hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian Abdul Rahim. Ya. Hamba kepada Tuhan yang Maha Mengasihani. Kemudian hamba kepada siapa lagi? Semua nasab kepada nama Allah. Itu yang ada namanya Abdul Malik ada, Abdul Qudus ada, Abdul Muhaimin ada, Abdul Razak ada, Abdul Fattah ada, Abdul Halim ada, Abdul Alim ada, Abdul Salam ada, macam-macam Abdul. Ada 99 Abdul boleh. Cuma tak boleh Abdul Wahid, Abdul Wahab tak. Abdul Wahab ada. Itu sebenarnya nama tu Nabi yang ajar. Sebab bila kita letak betul nama tu mengikut hadis Nabi, jadi ibadah. Nama tu ditanggung selagi mana ditanggung oleh Tuhan yang punya, yang memberikan nama itu, mak ayah kita boleh pahala. Sedap. Habis kalau tak nak juga letak nama makhluk yang paling mulia atas muka bumi ni, iaitu nama Nabi kita, Muhammad ataupun Ahmad. Ya. Tapi hari ini bila kita tanya, kenapa kamu letak nama anak kamu begini? Ya, ni nama ni sedap sikit katanya. Kira sedap. Kalau nak sedap, letaklah nama anak. Nama anak tu letak nama gini. Ya. Rendang kambing hitam. Tu mau sedap. Siapa nama? Rendang kambing hitam. Oh, sedap betul. Kalau nak sedap dah kira, ya. Ataupun Dodoi Durian. Sedap nama kamu. Apa nama? Dodoi Durian. Ui, sedap betul. Ya. Ataupun bubur pulut hitam. Kalau nak orang putih sikit, ABCD. Air batu campur durian. Kalau nak sedap nama. Sedangkan ya, Islam bagi disiplinnya, ambillah daripada Al-Quran, ambillah daripada hadis. Tapi Islam liberal ni tak pegang Quran, tak pegang hadis, kira pada. Jadi tuan-tuan yang dikasih Allah Ta'ala, hati-hati. Ya. Sebab itu ulama ni bila dia bercakap, ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya ya, dia keluarkan satu pandangan
pandangan dia tak kosong, dia ada nas dia, ada pandangan, ada hadisnya. Contoh, ni tak contoh, dalam bab kita berkawan ni, bukan semua kawan, ada musuh. Siapakah orang dari Islam ni? Kita ada musuh kita, dan Allah bagi tahu siapa musuh kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang pertama, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling bermusuh dengan kamu ialah orang Yahudi dan juga orang musyrik, penyembah-penyembah berhala. Ya. Kemudian ayat yang biasa kita sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Jadi kita orang Islam, Allah Ta'ala begitu, maka kita kena hati-hati. Itu sifat kita. Kenapa? Dia datang dengan wahyu. Ini pesanan daripada Allah, daripada wahyu. Maka kita ambil peringatan daripadanya. Bukan saja-saja. Ya. Itu satu. Kemudian orang-orang liberal ni sebut pula bahawa Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ni dia asal orang Palestin. Dia belajar sampai Iraq, sampai Madinah, dan gurunya adalah Imam Malik, dan akhirnya sampai ke bumi Mesir, meninggal di Mesir. Imam Malik ini tuan-tuan, selain daripada dia hafal hadis dan juga imam mujtahid pada mazhab kita, dia juga adalah seorang doktor perubatan. Ya. Ketika makamnya hendak digali, kuburnya digali untuk dipindahkan ke Palestin, tapi makin dekat dengan jenazah itu, makin kuat bau harum. Bau wangi itu semakin kuat, sehingga kan orang yang menggali kuburnya itu dah tak boleh tahan dah. Pening, wangi sangat. Jadi keluarga dia kata, tak apalah kalau macam itu, dia kata nampak sangatlah, ya, jenazahnya tak boleh kita bawa, simpanlah. Maka simpannya sekarang ni di bumi Mesir. Kata mereka Imam Syafi'i adalah orang yang utama, paling awal sekali kena persalahkan. Ini punca segala kesalahan. Kerana Imam Syafi'i lah yang menyebut bahawa hadis ini adalah sebagai satu sumber hukum untuk kita buat hukum-hukum yang lain. Imam Syafi'i ambil hadis Nabi, dan dengan hadis Nabi itulah Imam Syafi'i buat hukum. Yang ni sunat muakkad, yang ni wajib, yang ni fardu kifayah, yang ni harus, yang ni makruh. Ya. Lepas tu Islam liberal, orang Islam liberal kata, ini punca masalah. Ini yang buat halal haram ni, kata. Ini yang jadi haram belaka ni. Ya. Ini puncanya. Nyalahkan Imam Syafi'i. Ya. Sedangkan itu adalah rahmat kepada kita dan juga ibu guru kepada kita. Sebab dengan Imam Syafi'i lah kita tahu, dengan hukum ni kita tahu ini fardu kifayah, yang ni fardu ain. Jadi kita tahu yang mana kita nak buat, yang mana boleh kita tinggalkan, dan mana kita nak banyak buat. Ini disalahkan Imam Syafi'i. Ya. Kemudian dia menyebut hadis ni akan menyebabkan orang Islam ni jadi fanatik. Ya. Dan menyebabkan manusia ni jadi mundur dan juga tak berkembang otaknya. Sedangkan kita dah sebut dulu, hadis ini punca ilmu. Salah satu yang Nabi sebut itu, tuan-tuan, dalam satu bab tu, Nabi sebut hadisnya, pintu syurga tu jaraknya dari sini ke Syam, Nabi sebut.
Dan pintu syurga tu ya, luasnya dari sini ke Syam, dan juga satu lagi daripada mana saya tak ingat, sampai sini dari Madinah. Jadi ketika itu orang tak tahu sejauh mana ukurannya tu, kita tak tahu berapa kilometer. Hari ni orang ukur memang betul jarak yang Nabi sebut ni ke utara, iaitu ke Syam, 1272 kilometer. Dengan jarak yang satu lagi Nabi sebut sama, 1272 kilometer. Sama jaraknya. Ya. Itu punca ilmu tu. Contoh, ya, satu lagi Nabi sebut. Ya, hadis akhir zaman. Nanti kelak akhir zaman ni tuan-tuan, apabila orang Islam ni semua dimatikan. Ya, walaupun ya, ada orang tu imannya besar biji sawi je, tapi dia tetap akan dimatikan. Bagaimana Allah Ta'ala matikan orang Islam ni? Allah datangkan angin yang sangat lembut, lebih lembut daripada kain sutera, halus tu, lembut. Dia akan matikan orang Islam. Bila orang Islam mati, yang tinggal ni semua orang kafir. Habis orang kafir semua. Ya, surau masjid tak ada. Hatta Mekah sekalipun tak ada orang. Kaabah tu pun akan diruntuhkan oleh orang Habsyah, yakni negro yang Nabi sebut. Ya, Nabi sebut orang negro Habsyah, kepalanya botak-botak sikit, kata Nabi. Ya, dia punya sendinya ke apa ke, ada macam bengkok sikit, kata. Kemudian Nabi sebut apa? Akhir zaman tu nanti manusia akan buat maksiat, bahkan mereka ni bersetubuh di tengah jalan macam kedai, dan mereka melakukan maksiat ni, melakukan dosa ni terlalu cepat, seperti cepatnya burung. Nabi sebut cepatnya burung. Tuan-tuan, bila kita hati betul-betul, rupanya haiwan ataupun binatang yang paling laju sekali, burung. Tuan-tuan tahu burung apa? Ada orang kata burung layang-layang. Burung layang-layang ni memang laju. Tapi rupanya, walaupun burung layang-layang ya laju, ada lagi burung lagi laju daripada layang-layang. Ya. Minum dulu, kering tekak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sejenis helang, tapi dia tak besar. Kalau tak silap saya, sebabnya Inggeris ni dia ada 3. Dia sebut eagles, ada hawk, ada falcon pun ada. Tapi orang Melayu ni saya tak tahu dah terjemahnya macam mana. Ya. Tapi sejenis helang, yang mana helang tu tuan-tuan, bila dia naik atas, kemudian dia menjunam, dia menyambar mangsanya atau mencederakan mangsanya dengan kelajuan 300 km sejam. Tuan-tuan pernah bawa kereta 300? Confirm tak pernah. Ya, sebab kereta kita kalau tekan sampai ke lantai pun, habis kuat pun dia boleh pergi 220 lah kot. 250, tapi mana jalan kita nak bawa 220 sini. Ya. Jadi burung ni memang laju. Ya, sampaikan kalau kita tengok tengok video tu, ya, saya tengok dia menyambar itik. Ya, dia melukakan itik tu. Tak tahu, laju sangat. Apa benda je? Apa benda je? Kita pun tak pasal, tak tahu. Sharp lagi sekali, tak nampak apa benda ni. Sehinggalah kamera tu ya diperlahankan, baru tahu yang menyambarnya tu, yang melukakannya tu adalah sejenis helang dengan kelajuan lebih 300 km sejam. Kita kereta api ETS kita ni, yang kereta api kita ni ya, yang Malaysia pakai ni, habis laju punya saya tengok 145 ya. Yang itu boleh 150 je untuk sesuai dengan jalan Malaysia. Ya. Negara lain boleh sampai 500 pun ada.
Jepun buat sampai 500 km sejam, tapi bukan untuk bawa penumpang, ujian saja. Tapi yang biasa bawa penumpang semua 300 km sejam. Jadi betul Nabi sebut cepat tu macam burung. Rupanya kita ingatkan cita tu dah laju dah. Ya, rupanya burung lagi laju. Betul kata Nabi SAW. Jadi orang-orang Islam liberal ni, dia menyalahkan hadis. Dia kata kita dia pegang hadis, sebab itu kita ni jadi jumud, ya, jadi beku, tak ada progres, tak progresif. Ini orang semayang, sekejap-kejap semayang, bila nak maju? Saya semayang je, saya puasa je, kita maju-maju nak ke mana? Negara yang maju ni dia akan cerita seronok. Kita sekarang ni, kita cerita, cuba kita cerita. Seronok sekarang ke seronok dulu? Seronok dulu. Seronok dulu. Dulu mandi parit, airnya bersih. Ya. Saya ingat, minta maaf cerita kan. Minta maaf cerita pengalaman. Ya. Sekolah agama dong dulu kan. Ya. Tak ada air. Ya. Ke sungai semua. Ya. Ke sungai semua mandi, puas-puas. Ya. Tak ada surat-surat, tak ada apa pun kata orang tu. Hidup je. Ya. Hai, sekarang ni semua tak boleh. Ya. Jadi seronok dulu kan. Semakin maju ni apa je? Maju ni menyenangkan kehidupan kita, yang menyebabkan kita jadi malas. Tuan-tuan tak percaya, ya, tuan-tuan suruh cucu tuan-tuan, ya, suruh nulis. Ya. Suruh dia tulis. Tuan-tuan tengok tulisan dia macam mana. Saya sampai dengan budak, saya kata, kamu ni tulis dengan tangan ke tulis dengan kaki? Tulisan orang lama tu lebih cantik lagi. Tapi hari ini kita tak menyalahkan kemajuan ni, tak. Ya. Boleh maju ni, tetapi maju ini mestilah dipimpin oleh Islam, menyebabkan kita tahu yang mana boleh kita guna, yang mana tak boleh kita guna, yang mana halal, yang mana haram. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Kemudian orang-orang Islam liberal ni, ya, dia menyatakan bahawa pandangan ulama silam, ya, mereka tentang ulama silam. Contohnya Imam Maliki, Imam Hanafi, para sahabat, dia tolak. Kenapa? Pada mereka orang-orang ini, ya, tidak layak untuk bercakap seperti mana yang ada hari ini. Hari ini, ya, pada mereka ulama-ulama yang berkawan dengan pemerintah inilah yang dikatakan sebagai ulama yang tepat. Apa maksudnya situ? Ya, dia menyamakan gereja-gereja Kristian dahulu. Gereja-gereja Kristian dulu, tuan-tuan, ya, dia rapat dengan pemerintah yang menyebabkan pemerintah ini menggunakan gereja untuk mengaut keuntungan. Ya. Jadi mereka tolak pandangan ulama-ulama salaf dulu. Ya. Mereka tak terima, tak boleh pakai dah, dia kata. Sekarang kita nak ulama yang menggunakan falsafah. Sedangkan tuan-tuan, macam hari ini lah, saya melihat, ya, perbezaan antara orang yang mengaji daripada akar sampai ke atas. Ulama pondok kita panggil. Ya. Ulama pondok ni bukan sebarang pondok. Ya. Ulama pondok yang dah lama. Asal ulama pondok ni dia ambil daripada sistem Nabi SAW. Dulu Nabi mengaji di masjid. Ya. Ulama kita dulu mengajinya di masjid. Belajarnya di masjid. Kerana di situ ada keberkatan. Kemudian di keliling masjid itulah dibuat pondok mereka untuk mereka
tinggal supaya mereka dapat belajar dalam masjid itu. Itu sebenarnya. Itu sebenar sistem yang dibuat oleh Rasulullah. Dibandingkan dengan hari ini, ada sebahagian ulama, mereka bukan ulama pun, kita kata orientalis. Mereka tak belajar pun daripada bawah ni. Mereka terus ambil dia daripada atas, menyebabkan mereka tak faham sebenarnya apa agama Islam, dan mereka menulis. Dan ada orang terima tulisan mereka. Sedangkan ulama yang pada hakikatnya mereka belajar daripada bawah, mula dengan sifat 20, mula dengan bab taharah. Kalau bab fiqh tu bab bersuci dulu. Suci pakaian, suci badan, suci tempat sembahyang, kemudian perkara-perkara yang menghilangkan najis, perkara-perkara yang mengangkat hadas. Hak ni kita belajar dulu. Dia punya tapak tu. Tapi ada orang tak pakai yang tu, dia terus naik ke atas, dia bawa pasapah Islam, begini. Bila kita cek, semayang pun tidak. Ini siapa ni? Mereka ini adalah dari golongan orang-orang liberal yang mengambil agama ini untuk kepuasan hawa nafsu dia saja. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Secara kesimpulan, kita nak bagi tahu yang pertama, orang liberal, orang liberal yang pertama, mereka tak pentingkan disiplin ilmu, khususnya dalam tafsir Quran. Bahasa Arab mereka tak belajar. Tapi cakap orang putih bukan main rabuk-rabuk saja. Tapi cakapnya pasal Quran bukan main lagi. Yang kedua, dia tak terima hadis Nabi SAW sebagai sumber ilmu. Dia tak terima. Pada mereka, ilmu ini apa yang boleh diukur dari segi sains, matematik, biologi, kimia, dan apa yang boleh diukur, yang nampak dengan panca indera. Tak ada, maka itu tak dikira sebagai ilmu. Kita belajar ilmu ni, ada ilmu bab alam ghaib kan. Bab ghaib, dosa, pahala, malaikat, syurga, neraka, arasy Allah, kursi Allah, soal kubur, ini semua pada mereka tak ada. Kemudian disalahkan Imam Syafi'i kerana membuat hukum-hukum ni, menyebabkan orang tak senang nak bergerak. Pada mereka tak ada hukum. Kalau nak kahwin, nak test dulu, test lah. Kalau rasa tak berapa ngam, kata tinggal. Itu yang keluar dulu, katakan kalau mereka berzina, suka sama suka, nyorok, kenapa nak serang pula? Kenapa nak didakwa pula? Nampak? Yang keluar cakap ni orang Islam. Kemudian yang kata apa lagi? Zakat-zakat ni boleh bagi ke orang ke Islam, tak apa. Dia kata, sebab sama-sama miskin. Itu datang daripada kepala dia. Sedangkan dalam Islam dah bagi tahu dah yang layak ni adalah untuk orang Islam. Kemudian dia bagi tahu hadis ni akan menyebabkan orang Islam jadi mundur. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ingat neraka. Kita bila ingat neraka, kita tak buat benda-benda yang tak baik. Benda yang baik kita buat. Pada mereka, ini tak boleh. Ini melambatkan proses kemajuan. Dan yang terakhir, mereka menolak ulama-ulama lama. Ulama-ulama salah, tok guru pondok ni mereka tak pakai. Mereka nak pakai yang hebat-hebat boleh cakap orang putih. Padahal apa yang mereka cakap tu, bila terjemah bahasa Melayu, itulah juga yang cakap oleh tok guru kita dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.